Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat pagi. Kita buat podcast pada pagi ini pula ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang baru join live kita pada pagi ini. Jadi alhamdulillah. Tapi sebelum kita nak memulakan podcast kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mendadakkan tangan untuk membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi selamat pagi semua. Dah sarapan ke belum tu yang dekat rumah tu? Kalau yang dah sarapan tu alhamdulillah lah. Kalau yang belum tak apa. Tak apa. Anda semua boleh saja sarapan dengan kita, sama-sama dengan kita sambil tengok live podcast kita pada hari ini. Jadi sebab apa? Sebab kita nak bawakan perkongsian yang bermanfaat kepada anda semua. Jadi orang kata multitask lah. Sambil makan, sambil tengok live podcast kita. Tak apa. Jadi untuk pengetahuan semua, live podcast kita pada hari ini dah merupakan episod yang ke-7 dah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kepada yang baru mengenali Cahaya Adin, Cahaya Adin merupakan ejen rasmi kepada Abalat Travel and Tours. Jadi kepada sesiapa yang baru join podcast kita, baru saja mengenali Cahaya Adin, tak pun yang dah terlepas episod podcast kita, tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh saja pergi ke bio TikTok kita. Dekat situ kita ada link button merah. Tekan saja link button merah tu, ada episod-episod ulangan podcast kita dekat situ. Okey? Jadi panjang pula saya cakap ni. Tak apa ya Ustazah. Jadi sebelum kita nak mulakan podcast kita pada hari ni, jangan lupa share live kita ni. Share live kepada semua orang. Dekat WhatsApp group, kawan-kawan ke, sekolah ke, keluarga, semua orang. Dan jangan lupa tap like kita juga. Jadi lagi banyak tuan-tuan dan puan share live kita. Jadi banyaklah perkongsian yang bermanfaat yang kita akan bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Okey. Jadi marilah kita teruskanlah podcast kita ni. Untuk episod kita pada kali ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sentuh topik yang dekat dengan kita lah, kaum wanita ni. Topik yang sangat menarik, penting untuk semua orang. Apakah topik kita pada hari ini? Topik kita pada hari ini adalah fiqh wanita, permasalahan wanita dalam menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi memang topik ni Ustazah memang selalulah jadi tanda tanya semua orang sebelum nak menunaikan ibadah ni. Yelah kadang-kadang kita ada yang tahu, kadang kita dah tahu pun kita macam keliru kan, confused. Jadi itulah topik kita yang kita nak bawakan pada hari ini untuk semua orang. Dan disebabkan itu juga saya bawakan tetamu khas kita pada hari ini. Orangnya ada je di sebelah saya ni. Yang cantik, yang sopan sebelah saya je sebenarnya. Jadi saya memperkenalkan bukan calon-calon orang, sangat berkaliber dan sangat arif tentang hal-hal fiqh ni. Saya memperkenalkan Ustazah Hajah Cik Jah binti Muhammad. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Khabar baik Ustazah, sihat? Alhamdulillah sihat. Jalan jam ke tadi Ustazah? Sikitlah, hari Minggu. Oh yelah, hari Ahad kan, orang nak berjalan semua kan. Jadi Ustazah, boleh tak kalau Ustazah memperkenalkan diri Ustazah terlebih dahulu kepada para penonton kita pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diperkenalkan, saya Ustazah Hajah Cik Jah binti Muhammad, Pekta ataupun pembimbing ibadah haji, tabung haji tanah air negeri Johor. Dah berada dalam tabung haji, sejak daripada akhir 2010, awal 2011. Jadi sebelum ni Ustazah pun merupakan guru? Guru di sekolah menengah. Guru di sekolah menengah. Tapi dah pencen. Pencen dah lama ke pencen tu Ustazah? Lebih kurang bulan 7 nanti cukup setahun. Oh. Ni belum lagi.
Alhamdulillah. Jadi baru jugalah puncanya tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun dah mengenali Ustazah Haja Cik Jah kita ni. Beliau merupakan Pekta Negeri Johor, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jadi kita sebelum nak mulakan podcast kita ni Ustazah, kita nak borak-borak kosong lah sikit. Yeah. Takkan kita nak teruskan dengan podcast kita kan. Kita nak borak-borak kosong lah. Jadi apakah program-program Ustazah sekarang ni yang Ustazah tengah aktif sekarang ni? Tentang program sekarang ni lebih banyak kepada selain daripada dengan tabung haji, iaitu kursus asas haji. Kursus asas haji. Okey, bila bermula biasa ini baru habis sebab dia orang dah pergi Mekah. Okey, kursus asas haji ataupun KAH. Kalau orang dekat Malaysia ni, kalau orang nak pergi Mekah dia tahu. KAH kursus asas haji selama 13 minggu tu. Okey, kebanyakannya adalah di daerah Johor Bahru dan juga Pasir Gudang. Kadang-kadang masuk juga daerah lain. Okey, yang kedua ialah kursus intensif haji. Intensif haji. Selain daripada kursus intensif haji, ada kursus perdana. Semua ni dah baru habis sebab jemaah haji dah terbang, dah ke Tanah Suci Mekah. Betul. Dan baru habis bertugas di OHTA, iaitu di airport. Operasi haji di tanah air di airport Senai. Senai. Banyak itu yang dengan tabung haji lah. Tabung haji. Selain daripada tu memang dia aktif jugalah dengan takmir masjid dan juga sebagai tenaga pengajar mualaf. Banyak program Ustazah ni. Boleh orang kata pack jugalah jadual Ustazah ni, tapi kita nak ucapkan terima kasih jugalah kepada Ustazah. Walaupun jadual Ustazah memang sangat pack dengan banyak program ni, Ustazah sudi juga datang turun padang dengan nak buat podcast kita bersama dengan Syahid Adin ni. Terima kasih sangat Ustazah. Okey, jadi yalah, kita dah borak-borak kosong, kita dah kenal Ustazah kan. Jadi kita nak terus dengan masuk topik utama kita ni untuk podcast kita pada kali ini, iaitu topik kita fiqh wanita, permasalahan wanita dalam menunaikan ibadah haji dan umrah. Tapi sebelum tu saya nak tanya Ustazah. Ustazah dah bersedia dah? Bersedia dengan pertanyaan soalan kita ni? InsyaAllah. Nak tengok ni tak berapa nak nampak. Tak apa Ustazah. Boleh pakai spek dulu. Boleh pakai spek Itulah. Di usia yang ni kan. Tak apa. Okey, jadi kita teruskanlah dengan soalan kita yang pertama. Yelah, mesti ramai yang tertanya-tanya ni. Para penonton ni tertanya ni, apa tu fiqh wanita? Apakah itu fiqh wanita ni Ustazah? Khususnya dalam ibadah haji dan umrah ni. Okey, fiqh wanita ni ialah suatu ilmu yang mendalam. Ilmu yang mendalam. Dari sudut syariah serta kita nak amalkannya dalam kehidupan kita. Jadi sebagai muslimah lah. Sebab dia sebutnya fiqh wanita. Kalau tidak kita biasa dengar fiqh kan. Fiqh. Ini apa pula tambah wanita ni. Maknanya sebab wanita ni dia lebih banyak orang kata perbincangan. Kita jangan guna masalah lah. Perbincangan dia terutamanya yang tak ada pada lelaki. Betul. Bab haid, itulah lelaki tak ada. Tapi lelaki pun kena tahu juga. Wajib. Wajib tahu. Bukan kena tahu, wajib tahu. Jadi para suami lah yang kena ada. Belajar dulu. Betul. Dan tugas dia menyampaikan kepada anak dan isteri. Habis wanita tak perlu tahu? Perlu. Wajib. Sebab dia mengalami. Jadi dua-dua duduk sama-sama. Jadi isteri tak faham, suamilah yang menerangkan. Betul. Jadi kalau tadi tanya fiqh wanita dalam ibadah haji kan. Jadi hari ni kita tak buka, kalau kita buka hari ni memang panjang. Panjang. Jadi kita fokus dalam ibadah haji dan umrah sahaja. Betul. Itu saja. Jadi itulah, kita dah tahu dah apa maksud fiqh wanita dalam ibadah haji dan umrah ni. Jadi bukan untuk wanita saja ya tuan-tuan dan puan, lelaki pun kena wajib tahu sebenarnya. Jadi orang kata helping each other lah. Itulah suami dengan isteri kan. Yelah, suami kan pembimbing untuk isteri kan. Jadi itu maksud Ustazah. Jadi kita nak tahu jugalah
tadi Ustazah dah sebut pasal haid. Jadi kita pun ada tahu, kita pun tahu juga kita ada jenis selain darah haid. Apakah jenis-jenis darah yang kita perlu tahu sebelum kita nak menunaikan ibadah haji dan umrah ni Ustazah? Okey, sebagai wanita kita perlu kenal darah kita. Kita mesti kenal darah kita. Darah apa yang keluar? Ya, kita tahu darah haid. Yang pertama darah haid, kedua istihadah, nifas dan juga fasad. Kita kena kenal lah setiap satu tu. Jadi yang biasa kita alami kan. Jadi itulah 4 jenis darah yang kita perlu tahu, iaitu darah haid, istihadah, nifas dan juga fasad. Fasad tu apa pula salah? Fasad tu darah yang apa ni? Orang kata apa? Fasad ni dikira fasadah tu yang macam mana nak terjemahkan dalam bahasa Melayu tiba-tiba yang rosak. Yang rosak. Faham. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun dah faham, darah fasad tu darah yang dah rosak. Itu dari segi bahasa tahu, belum kita terangkan secara contoh anak yang, ini sebagai contoh lah supaya senang anak yang kedatangan kanak-kanak perempuan yang berumur sebelum 9 tahun. Sebelum 9 tahun. Ataupun 8 tahun, 8 bulan, 21 hari hijrah. Kita ambil langkah ikhtiyati adalah 15 hari. Okey. Jadi sebelum tu, itu kalau dia keluar juga itu adalah darah fasad. Darah fasad. Boleh faham lah sebab itu kita terangkan fasad tu dari segi istilah dan dari segi bahasa. Jadi itulah maksud darah fasad tu, iaitu kanak-kanak sebelum umur 9 tahun. Ya. Betul Ustazah. Itu sebagai satu contoh lah. Satu contoh. Okey, jadi itu kita dah kenal dah jenis-jenis darah kita. Jadi bukan sekadar wanita je yang kena tahu, lelaki yang kena tahu. Lelaki pun kena tahu juga ni. Kadang-kadang yalah lelaki tahu darah haid kan. Dan ni pas dia tak tahu lagi darah-darah yang lain, tapi tak apa. Hari ni Ustazah akan terangkan semua jenis-jenis darah yang dialami oleh wanita sendiri. Okey. Jadi saya rasa ini soalan ni pun pasti ramai orang yang tertanya-tanya ni Ustazah. Macam mana pula seorang wanita tu nak membezakan antara darah haid dengan darah istihadah ni Ustazah? Okey. Darah haid ni dia ada rukun dia lah. Macam kita rukun solat kan. Dia mesti darah haid ni adalah keluar dalam tempoh 24 jam. Kurang daripada 24 jam itu istihadah. Jadi senang kita terus ni lebih dari mesti dalam tempoh 15 hari 15 malam. Itu maknanya dalam tempoh tu lah, dalam tempoh, bukan mesti darah haid ni keluar 15 hari 15 malam. Tapi dalam tempoh, maknanya maksimum. Kita gunakan istilah senangnya, minimum haid adalah 24 jam ataupun 1 hari 1 malam. Maksimum haid adalah 24 jam. 15 hari 15 malam. Itu adalah darah haid. Ya. Dan pastikan ianya ada keluar daripada kemaluan wanita. Minta maaf terpaksa gunakan istilah. Kadang-kadang bila belajar bab wanita ni, istilah-istilahnya terpaksa. Betul. Bila mudah nak difahami. Sebab bab fiqah ni kita memang kena berterus terang. Betul. So, ayat tu dia tak boleh kita macam kalau Ustazah malu. Kita menggunakan istilah berlapik. Keluar daripada anunya, nanti semua tak faham. Jadi bila sebut bab fiqah ni, la hayat fiddin. Maknanya kita bukan tujuan lain tapi tujuan untuk menerangkan apa maksud yang jelas. Supaya dia tahu keluar daripada faraj wanita. Okey, jadi itu dari darah haid. Kalau darah istihadah tu? Istihadah sama ada tadi yang kita bincang, keluar tak sampai 24 jam. Tak sampai ataupun lebih daripada maksimum haid. Ataupun maksimum nifas. Faham. Maksimum nifas. Maksimum nifas tu berapa hari? 60 hari 60 malam. 60 hari 60 malam. Jadi itulah antara perbezaan darah haid, darah istihadah. Tadi Ustazah pun dah terang juga darah nifas. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan pun dah fahamkan. Itu secara ringkasnya lah. Secara ringkas lah. Kalau darah haid tu maksimumnya hanya 15 hari sahaja. Dan keluar selama 24 jam.
Minimum Minimum 24 jam. darah haid. Darah haid. Ya. Jadi kalau istihadah tu dia boleh kurang daripada 24 jam dan boleh lebih pada 15 hari. Jadi itu soalan yang ketiga. Baru soalan ketiga ni tuan-tuan dan puan, kita dah belajar dah macam-macam pasal darah ni. Belum lagi soalan-soalan lain ni. Banyak soalan-soalan yang kita nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu stay live kita ni. Perlu stay live kita pada hari ini. Okay. Jadi kita pun nak tahu juga kalau wanita yang tengah haid dekat Mekah kan, di Mekah, mestilah dia akan rasa macam sedih lah. Sedih, rasa macam frust lah, tak dapat nak solat kat Masjidil Haram, tak boleh nak tawaf kan. Jadi ada tak macam amalan-amalan yang boleh mereka lakukan ni semasa mereka tengah haid di Mekah? Okey, sebenarnya kaum wanita bila nak pergi ke Mekah, itulah pentingnya kita mencari ilmu. Betul. Yang pertama nak pergi bekalannya adalah ilmu. Sebab kalau kita belajar, insya-Allah kesedihan tu orang kata hilang. Betul. Bukan hilang lah, maknanya akan terubat sebab kita tahu banyak benda yang kita boleh buat. Yang tak boleh buat sikit je. Okey, yang pertama kita fokus pada haji dan umrah. Okey, yang pertama bila kita melakukan haji dan umrah, orang yang dalam keadaan haid boleh berniat. Berniat. Tak ada masalah. Jangan tak niat. Nanti pergi ke Mekah dah 8 Zulhijjah untuk ke Arafah. Tak niat. Kenapa tak niat? Oh, saya dalam haid. Bermakna pergi ziarah ataupun sebab wajib berniat. Itu adalah rukun. Okey, boleh berniat. Boleh berniat. Ya, tak ada masalah. Wanita dalam haid. Sebab niat tidak orang kata tidak bukan perkara yang wajib suci. Okey, yang kedua ialah mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Kan sebelum nak kita nak buat ni, kita kan mandi sunat. Betul. Tak ada masalah. Mandilah. Jangan tak mandi. Sunat mandi sunat ihram. Kemudian bila dah niat, terbalik sepatut mandi dulu tak apalah. Lepas tu niat. Tak apa. Okey. Lepas niat, dia bertalbiyah. Bertalbiyah. Ya, lepas wanita yang dalam haid boleh bertalbiyah. Duduk dan barulah menghilangkan kesedihan dia. Jadi duduk sama-sama dengan suami, dengan kawan-kawan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Sedih tak? Tak sedih lah. Sebab dia rasa memang dia bersama dengan jemaah yang lain. Betul. Tapi kalau tak belajar, tak boleh nak bertalbiyah. Itulah mula duduk kat tepi katil. Seorang-seorang duduk kat hotel. Seorang menangis kan. Jadi bertalbiyahlah. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, tak ada masalah. Maknanya dia nak zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, tak ada masalah. Nak berselawat, tak ada masalah. Itu semua amalan-amalan yang dia boleh buat. Nak doa lah. Jadi bila dia banyak benda-benda ni kan, dia rasa macam tak tersisih. Ya, tak tersisih dan dia rasa dia sama je dengan jemaah lain. Betul. Cuma yang dia tak boleh buat solat. Kan? Solat, tawaf belum lagi kita dah nak pergi, dah habis balik Mina baru kita nak tawaf. Tapi ni sepanjang dia berada dalam ibadah haji umrah, ya, tawaf, sa'i boleh. Sa'i boleh? Ya. Oh, sa'i. Okey, wukuf kita ambil ikut flow dia. Kan? Ikut flow dia. Niat 8 Zulhijjah ketika pergi ke Arafah. Hari Tarwiyah. 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Boleh wukuf bagi orang yang dalam keadaan haid. Dia boleh wukuf sebab Al-Hajju Arafah. Tak pergi wukuf maknanya tak ada haji. Haji itu dengan Arafah. Di padang Arafah. Jadi berada di padang Arafah tak ada halangan, tidak diwajibkan, tidak disyaratkan supaya suci daripada hadis. Suci daripada hadas. Iaitu hadas besar daripada haid. Okay, dia buat wukuf lah. Cuma jangan solat lah.
Jangan solat, jangan mengaji, baca Quran. Tu je, yang lain buatlah. Doa, sebab kita kan tahu di Padang Arafah nak berdoa. Kemudian 10 Zulhijjah dia pergi bergerak ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah pun tak ada disyaratkan suci daripada haid. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kemudian melontar Jamratul Kubra tidak disyaratkan suci daripada haid. Betul. Jangan pula bila dah nak melontar cakap dengan suami, bang, wakil saya tak boleh semayang. Tapi yang bestnya duduk sebelah. Tak sah lontaran tu. Tak boleh. Tak boleh, tak sah. Jadi dia kena melontar sendiri. Tidak disyaratkan suci daripada haid. Okey. Mabit di Mina. Juga tidak disyaratkan suci daripada haid. Duduklah 11, 12, 13. Berada di Mina. Jadi semua kita boleh buat. Masa tu dah tak ada talbiah. Kita berzikir, berdoa. Sebab itu kan tanah haram. Betul. Mina. Pergi melontar 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Melontarlah. Kan tadi kita dah jemaah haji, bila dia dah pergi melontar Jamratul Kubra, dia bergunting. Guntinglah. Tak ada halangan bagi orang yang dalam haid. Kemudian 13 Zulhijjah balik ke Mekah. Kalau belum suci, tunggu. Kalau dah suci, teruskan tawaf. Banyak, maknanya tak ada masalah dalam ibadah haji. Sebenarnya tak ada halangan lah kalau wanita ni yang sedang haid di tanah suci Mekah. Sebab kita sebenarnya boleh dikatakan solat je yang tak boleh buat. Solat dan tawaf. Baca Quran. Solat, tawaf dan baca Quran sahaja yang bersama tak boleh. Dengan suami. Itu tak boleh. Dalam ibadah haji bersama dengan suami tak boleh lah. Memang tak boleh lah. Kena unta siku kan. Ayo. Jadi itulah tawaf, solat dengan mengaji tak boleh tuan-tuan puan yang sedang haid. Yalah macam kita sendiri kat sini pun mana boleh nak mengaji, nak solat. Sama juga di tanah suci Mekah. Tapi jangan risau. Amalan-amalan lain seperti sa'i, melontar jamrah, bertalbiah pun boleh. Jadi tak ada masalah tuan-tuan puan, tak perlulah sedih nak menangis bucu katil. Okey. Jadi dah terjawab dah soalan yang amalan yang kita boleh lakukan di tanah suci. Jadi tadi kita dah sebut pula perkara yang dilarang kan. Jadi kita tolak tepi dah soalan tu. Itulah perkara yang dilarang. Time haid tak boleh solat, mengaji dengan tawaf. Okey. Jadi menyentuh Al-Quran pun tak boleh. Menyentuh Al-Quran. Satu lagi, masuk masjid. Masuk masjid. Masuk masjid orang dalam haid tak boleh. Jadi kalau macam dataran masih dataran boleh. Dataran boleh. Ya. Sebab tu orang wanita yang dalam keadaan haid, kalau tanya, boleh tak pergi masjid? Boleh. Pergilah masjid, jangan duduk kat bilik. Tapi tak suruh masuk. Kena pergi ke masjid tapi bukan iktikaf dalam masjid. Betul. Pergi masjid, ikut suami, duduk kat dataran. Bila duduk kat dataran dengan ceramah daripada masjid bolehlah kan Ustazah. Tapi ceramah kat masjid tak boleh sangatlah, kecuali Masjid Nabawi. Boleh. Jadi kita dah berapa soalan tadi? 1, 2, 3, 4 soalan dah yang kita dah tanyakan pada Ustazah. Jadi kita nak tanyakan soalan ni pun penting sebenarnya Ustazah. Penting bagi kita ni. Macam mana pula kalau kita nak pastikan darah kita tu betul-betul kering, suci sebelum kita nak menunaikan ibadah haji dan umrah ni Ustazah? Okey, untuk menentukan yang kita ni kita dah betul-betul suci. Sebab selalu kita dengar wanita-wanita kat luar sana cuma, Allah, Ustazah saya dah mandi tadi, tiba-tiba keluar lagi. Selalu jadi macam kan tu. Jadi macam tu. Jadi Allah, tadi dah mandi, keluar lagi. Mandi, keluar lagi. Sebenarnya kita tak perlu. Asal kita tengok je, tu kita terus mandi. Betul. Dia ada cara dia. Sebenarnya ada 2 cara untuk menentukan suci. Yang pertama, iaitu dia panggil jufuf. Jufuf ni kering. Jufuf tu maksud dia kering? Kering. Kita tengok dekat luar, tak ada. Kan kita tengok dekat luar, biasanya orang perempuan dia cek luar je. Tapi dia ada satu lagi cara dia, untuk betul-betul kita nak pastikan yang kita tu dah naqa'. Ni dia ada istilah dia, fatrah dan naqa'. Bukan fatrah naqa', tapi fatrah dan naqa'. Okey, kalau katalah kita tengok dekat luar tak ada. Tengok kat luar tak ada,
kita ambil kapas, masukkan dekat dalam sikit, agak-agak seruas jari lah. Sebab selalu orang tanya nak masuk sampai mana, seruas jari lah, jangan masuk semua. Jadi masuk seruas jari, tengok kapas yang kita masukkan tadi tu ada tak warna. Sebab warna darah haid ni ada 5, iaitu hitam, merah kehitaman, perang ataupun kalau orang kita ni, orang Melayu dia panggil coklat. Perang kan. Betul. Kemudian kuning keruh. Dia ada 5. Ada tak warna-warna ni? Ataupun kapas tadi tu keluar sama seperti yang dia masukkan. Dia dah kering kat dia. Jufuf tadi dia dah kering, dah boleh check kat dalam. Kat dalam memang clear. Tak ada dia macam mana dia keluar, macam mana dia masuk, macam tu dah dia keluar. Bermakna dia dah suci. Dia dah suci. Itu dinamakan naqa'. Mandilah. Jadi kalau kita dah masukkan kapas dalam kita punya kemaluan putih tu memang dah suci. Maknanya balik asar tengok kapas tu macam tu lah, maknanya suci lah tu. Tapi kalau dia masukkan kapas tu tengok ada lagi warna coklat, bermakna itu adalah fatrah. Tak perlu mandi lagi. Itu yang tak perlu ulang mandi. Jadi bila dia masuk kapas, ada lagi merah-merah coklat ke ataupun kuning ke keruh ke, bermakna jangan mandi dulu. Betul. Belum suci. Belum suci lagi. Kemudian yang kedua adalah qassatul bayda. Cairan putih. Qassatul bayda. Qassatul bayda ni dia ada cairan putih. Dia cairan putih ni kalau setengah tu kata macam cairan tepung. Macam kita jemput-jemput tu. Lepas ni tak makan jemput-jemput kan. Dia jemput cair, dia putih macam tu lah yang kita buat bancuhan tu. Itu seperti tu. Bukan jemput-jemput. Seperti bancuhan tu. Itu dipanggil qassatul bayda. Bermakna kalau kita dah keluar tu, kuning yang keluar selepas tu, itu bukan lagi darah haid. Itu menentukan suci. Faham. Jadi, yelah kalau kita dah keluar qassatul bayda tu, terus dah tak apa, maknanya kita dah suci. Dah suci lah. Jadi saya pun baru tahu ni Ustazah. Yelah kadang-kadang kita pun macam keliru lah. Macam kita dah rasa macam dah kering dah suci ni. Tengok esok ada lagi. Dah terbatal pula kita punya solat semua kan. Sebab itulah kalau macam kita check tadi tak ada. Memang clear. Mandi. Lepas mandi, maknanya kita wajiblah buat yang ditaklifkan kita sebagai seorang Islam kan. Solat, kalau bulan puasa, maknanya dah suci. Tapi tiba-tiba lah, ini contoh lah. Sebab selalu terjadi. Dah 6 hari. Sebab kita kebiasaan. Kebiasaan haid adalah 6 hari. 6 hari ke 7 hari. Lepas tu kita tengok, tak ada. Tiba-tiba hari ke-8 keluar. Kita tengok, ada lagi. Bermakna itu darah haid. Dia sebelum 15 hari. Ya, masihlah dalam tempoh 15 hari. 15 hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun dah faham macam mana kita nak pastikan macam mana kita nak tahu darah kita tu betul-betul kering, suci. Jadi kalau dah keluar sebelum tempoh 15 hari tu, darah haid dah lagi tu sebenarnya. Jadi kita kena make sure, kena check daripada luar, dalam. Ustazah pun dah terangkan macam mana kita nak check kan Ustazah kan. Jadi itulah terjawab semua kekeliruan kita selama ini tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Baiklah. Kita nak berehat sebentar lah tuan-tuan dan puan. Jadi sebenarnya kita banyak lagi soalan dan pertanyaan kita nak tanya kepada Ustazah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan ke mana-mana. Kita akan sambung semula dan kita akan kembali selepas ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, dapat lagi kita bersua pada hari ini. Jumpa lagi kita dalam podcast yang topik yang sangat menarik mengenai kaum wanita, kaum kita sendiri, iaitu mengenai topik kita pada hari ini ialah fiqh wanita. Perbincangan dalam menunaikan ibadah haji dan umrah. Tadi Ustazah kata tak boleh sebut masalah. Kita kena sebut perbincangan wanita dalam menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi kita tak nak membuang masa. Kita nak sambung semula podcast kita ni. Tapi sebelum tu kita nak tanya jugalah kepada Ustazah. Ustazah masih okey ke dengan kita? Masih semangat? Semangat. Jadi bila Ustazah bersemangat, saya percaya penonton kita pun mesti semangat punyalah. Nak tahu nak tahulah pertanyaan apa selepas ini daripada saya. Saya pun semangat juga. Kalau Ustazah semangat, saya pun semangat. Jadi kita teruskan lagi Ustazah? Boleh? Okey, kalau macam seorang wanita tu didatangi haid secara berterusan lah sebelum dia sempat nak menyelesaikan tawaf rukun ni, macam mana pula Ustazah? Okey, bila seorang wanita tu dia nak tawaf rukun, tawaf haji ataupun tawaf umrah, tiba-tibalah haid dia masih ada. Kalau katalah waktu ataupun tempoh dia berada di tanah suci masih panjang, betul, dia tunggu sehingga suci. Kalau memang lama lah dia dekat tanah suci. Okey, katalah kita ambil haji sebab sekarang musim haji kalau umrah tu sekejap. Betul. Umrah ni panjang pula kita nak bincangkan. Okey, kita ambil satu persatu. Boleh Boleh. Sebab supaya benda ni jelas. Jadi kalau katalah dia pergi penerbangan yang awal. Okey, dia pergi penerbangan awal, baliknya awal. Betul. Kalau musim haji kan, pergi penerbangan awal, baliknya awal. Jadi dia dah tahu masa nak pergi ke Arafah, sebelum ke Arafah, biasanya kaum wanita ni dia tahu bila haid dia. Betul kan? Kecuali yang premenopause. Premenopause ni dia macam pening sikit, dia sentiasa keluar tak tentu. Kadang setahun, kadang ni. Sebab tu saya nak ingatkan satu je, kaum wanita catat. Ya, catat. Betul. Jadi penyelesaiannya bila katalah dia kita memang tahu bila tarikh kita, bulan ni berapa bulan, selalunya kebiasaan kita berapa bulan. Betul. Jadi kita nak balik berapa bulan. Sempat tak? Sempat. Dengan nak balik tadi tempoh dia, tarikh dia berapa, sempat tak? Okey, katalah tak sempat. Memang tak ada peluang langsung untuk maknanya berterusan darah dia keluar. Contoh berterusan darah keluar, tak ada waktu yang nakak pun. Jadi dia kena bagi tahulah dengan pihak tabung haji. Kalau musim haji bagi tahu dengan pihak tabung haji, kata saya tempoh tarikh saya balik ni, ini adalah waktu haid saya. Saya nak tukar tarikh penerbangan. Satu. Yang kedua, kalau dia balik lambat lagi, dia pergi pun dah, orang kata dah lewat, maknanya sebab kita tak akan lebih daripada 15 hari. Betul. Betul kan? Tak lebih daripada 15 hari. Kebiasaan haid dia 6 hari. Jadi dia balik mungkin 15 hari lagi, dia pergi lambat. Baru semalam terbang. Contoh, baru semalam terbang. Jadi baliknya selepas musim haji tu lebih daripada 2 minggu. Tunggu sampai dia suci. Dia tunggu sampai dia suci. Tunggulah. Jadi bila dia dah suci, pergilah tawaf. Ataupun katalah dia sebenarnya ada 3 penyelesaian. Betul. Yang kedua, dia nak balik juga. Nak balik juga. Dia haid dia, darah dia berterusan ni. Tak ada waktu nakak pun. Berterusan nak balik. Ataupun tak ada yang kuning. Dia panjang perbincangannya. Tak apa, boleh. Jadi bila tak ada. Tak ada tu, semua merah. Dia nak balik juga. Baliklah. Nak balik juga kan? Baliklah. Tapi dia kena melakukan dam ihsan. Iaitu menyembelih seekor kambing di tempat yang melebihi 2 marhalah.
lepas. Selalunya kita buat kat Malaysia lah. Lepas 2 marhalah. Maknanya kena sembelih seekor kambing dan dia selepas tu dia kena gunting sekurang 3 helai rambut untuk membebaskan diri dia. Itu nama untuk tahallul. Kalau macam tu dia sah? Tak tahu. Bukan, dia tak selesai lagi. Dia tak selesai lagi. Tak selesai lagi. Cuma nak membebaskan diri dia daripada ihram. Larangan ihram tadi dia tahallul dengan bergunting. Kemudian bila buka je dia kena pergi balik. Jadi ini secara umum lah kita kata. Dia pergi balik selesaikan tawaf dan sa'i dia. Yang tak selesai lagi. Dia tak boleh sa'i dulu. Walaupun kata sa'i kan boleh dalam keadaan bukan masih dalam haid kan boleh. Sebab dia tak terikat dengan syarat suci daripada haid untuk sa'i. Tapi kita tak boleh sa'i dulu sebelum tawaf. Itu tertib. Betul. Tawaf dulu baru sa'i. Jadi dia pergi selesaikan tawaf dan sa'i dia, barulah dia buat umrah. Itu dalam ihsar. Yang kedua, yang ketiga, dia boleh juga balik. Sebelum balik, dia nak tawaf juga. Dia nak balik ikut jadual. Kemudian dia tawaf, sa'i, menyelesaikan kerja-kerja haji dia. Balik, damnya, ini bertaklid kepada mazhab Hanafi. Jadi damnya adalah seekor unta. Kalau umrah, damnya adalah seekor kambing. Jadi panjang lebar sebenarnya. Panjang sangat-sangat. Itulah kalau kita nak bincang secara terperinci lagi, kita nak kena tengok masa nakak dia, nak kena tengok kuning keruh tu. Jadi itulah kalau senang cerita, tuan-tuan puan kena tunggulah dulu. Darah tu betul-betul suci, kering kan, barulah boleh melakukan tawaf rukun ni. Tak lama pun sebenarnya. Sekejap je. Sebab ikut kebiasaan haid dia. Tapi kita tambahlah sikit boleh. Supaya tak ada yang terbuku macam mana pula. Kalau seandainya dah tempoh macam dalam tempoh tadi, yang tadi kita tengok kan dia cek ada tengok kuning. Ada kuning dah nak balik. Dia ada syarat dia tahu dalam muzakarah, jika nak balik ataupun dah nak pergi Madinah, dia tengok kuning keruh. Sebab kuning tadi kita tahu 5 warna darah. Kuning keruh adalah yang warna darah. Tapi mengikut pendapat Imam Ahmad, Imam Al-Haramain, Abu Sa'id mengatakan itu kuning keruh itu adalah bukan darah. Dia adalah seperti macam nanah. Jadi suci, boleh tawaf. Itu jika kes nak balik. Ya, kalau duduk lama lagi, tunggu sebetul-betul suci. Betul Ustazah. Kalau macam nakak ni, dia tadi kita bincang nakak kan? Nakak. Yang masuk kapas, kemudian tengok dalam dengan luar tak ada. Okey, dia kena, seandainya ada tempoh nakak yang boleh dia untuk tawaf, suci. Daripada mula sampai 7 pusingan tawaf tu komplit. Dan dia pergi sa'i, keluar balik sa'i, sah. Boleh buat. Ya. Jadi dah terjawablah segala kekeliruan kita ni. Jadi yelah, kalau boleh tunggulah betul-betul kering dan suci tuan-tuan puan-puan di tanah suci tu. Jadi kalau nak juga nak balik awal juga, terpaksalah kena bayar dam lah. Kalau umrah kena seekor kambing. Dam ni seekor kambing. Kalau untuk haji pula seekor unta. Jadi itu antara pilihan tuan-tuan puan-puan lah. Itu bukan Syafi'i lah. Yang tawaf dalam keadaan haid tu adalah mazhab Hanafi. Bertaklid kepada mazhab Hanafi. Bertaklid. Jadi tu soalan yang orang kata sangat famous lah. Memang sangat macam orang tertanya-tanya. Sebenarnya kan haid ni adalah soalan ranking yang tertinggi. Ya, betul. Banyak sangat yang tak pernah keluar, yang dah menopause pun keluar balik. Ya, Ustazah. Memang yelah, orang kata kita wanita kan, macam-macam masalah kita ni muncul, timbul. Okey, tak apa. Itu kita cerita pasal tawaf rukun, boleh ke tidak kan kita buat. Sekarang ni
kita nak tanya juga, dan saya rasa juga ramai yang tertanya-tanya mengenai soalan ni Ustazah. Jadi dari sudut pandangan Islam lah, yelah, kalau haid tak boleh buat tawaf kan, jadi boleh tak langkah-langkah dia nak makan pil penahan haid tu? Jadi kalau dari sudut pandangan Islam tu, digalakkan tak untuk seseorang itu mengambil pil penahan haid? Okey. Sebenarnya bab pil ni adalah satu soalan yang sangat famous. Dan pil lah yang banyak mengganggu. Aduh. Okey. Yang pertama, saya nak tanya satu je. Ada masalah tak dengan haid? Tak ada. Ada masalah tak dengan haid? Kalau tak ada, jangan cari masalah. Betul. Biar je. Dia sebenarnya haid ni adalah natural. Fitrah kaum wanita. Ada penyelesaiannya yang kita bincangkan tadi sikit. Betul. Kan? Sikit lah. Banyak sebenarnya Ustazah. Banyak, panjang dia nak bincang. Jadi, tapi sekurang-kurangnya dah terungkai lah yang tadi. Betul. Bab haid ni, hukum asal dia adalah harus, bukan haram. Tapi tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Ya. Kalau untuk haji, tadi kita dah bincang apa benda yang kita boleh buat, betul, apa yang tak boleh buat. Kan? Jadi bila kita makan pil ni, setakat pengalaman bertugas di tanah suci, banyak sangat mengganggu. Jarang sangat yang jadi. Boleh tak Ustazah share sikit pengalaman yang terganggu tu Ustazah? Dia macam gini. Dia sebenarnya haid dia maintain je. Cantik. Betul. Sebelum pergi tu memang dia kata 13 hari bulan tu memang dia akan keluar. Lepas tu bila tanya kebiasaannya bila? Berapa hari? 6 hari. Kalau kita bagi contoh lah Okey, 7 Zulhijjah. Kita bagi contoh lah, senang nak kira. Betul. 7 Zulhijjah datang haid. 8 Zulhijjah hari tarwiyah. Kan? Okey, yang ni dia dah tak boleh. Dah tak boleh lah. Tak boleh semayang, dah tak boleh solat. Okey, sebab kita nak bincang ni bila perlu tak dengan pil. Jadi kita kena bincang supaya jelas. Betul. Okey, 7. 8 Zulhijjah hari tarwiyah. Tadi kita dah bincang, boleh tak niat? Boleh. Boleh. Boleh tak wukuf? 9 Zulhijjah? Boleh. Ni masih haid kan? Hari ketiga. Kemudian kemudian 9, 10. Betul? 10. Boleh tak kita mabit? Boleh tak kita ni melontar? Boleh. Boleh kita bergunting? Boleh. Kemudian hari ke-11 kita mabit di Mina apa semua. 11, 12, 13. Boleh. Kan? Nak cerita tadi haid dia ni, nak kira haid ni sebenarnya. Dia dah 5 hari dah ni. 5 hari kan? Tadi 6. Jadi kita sebenarnya kalau ikut pada kiraan, kalau kira hari bulan kita baru 4 hari. Sebab dia bermula pada 8. Betul. Tapi kalau kita kira bilangan hari, bukan bilangan tarikh, maknanya katalah. Jadi kalau dah 7 maknanya dah 4. Kemudian dia melontar, boleh tak? Semua boleh buat. Okey. Kemudian dia balik 13 Zulhijjah. Kan? 13 Zulhijjah. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Haid dia 6 hari. 17, 13 Zulhijjah tu dah suci belum? Dah. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak perlulah kita nak ambil pil-pil penahan haid ni. Kadang kita risau juga pil ni. Kita dah tahan haid. Takut pula bulan depan tu orang kata dah tahan pada untuk bulan ni, keluar pula berterusan yang sangat banyak pada bulan depan kan. Dia sebenarnya bukan masalah bulan depan tu lagi tu. Yang semasa tu. Yang semasa. Dia kadang dia drag je. Itu yang kita risau. Baru nak beritahu, ada lagi. Kenapa? Kerana haid. Kerana obat. Pil tu. Dan pil ni kita tak boleh ambil sembarangan. Betul. Syarat dia nak ambil pil dengan nasihat pakar. Jangan pergi hello kawan, pergi beli kat farmasi. Jangan tu terupan. Tak boleh. Dah dapat surat daripada tabung haji untuk pergi haji. Hello, dulu beli obat pil kat mana? Tak boleh. Jadi kita kena dapatkan rawatan ataupun nasihat daripada pakar, sakit puan, jumpa dia. Betul. Sebab dia berkaitan dengan hormon. Pil ni dia ada 2. Satu pil penahan darah. Pil yang kedua pil memberhentikan haid. Menahan maknanya dia tahan tak keluar. Yang satu lagi dah keluar berhenti. Seandainya berlaku di tanah suci, memang itulah soalan yang paling banyak yang
akan jumpa refer pada ustazahnya dekat pentas di Tanah Suci. Selalunya ustazah pun menghadapi masalah yang sama. Bukan ustazah menghadapi masalah darah, menghadapi masalah soalan, menerima soalan tu. Dan bila keadaan tu dia macam dia berterusan darah tu kerana pil tu, kita kata refer lah pada doktor. Ya, dekat kalau dengan tabung haji akan ada doktor. Jadi rujuklah pada doktor. Sebaik-baiknya. Adakah dia perlu berhenti? Berhenti. Pernah, ini cerita pengalaman ustazah lah. So, masa tu dia sebelum pergi ke Tanah Suci, dia dah makan pil awal-awal. Sebab biasanya kan kalau nak makan 3 bulan sebelum. Dia memang kena masa tu, kena betul-betul tau. Kalau kata pukul, maknanya jangan, tak ingat lah, tak apalah, esok lah. Itu jadi kacau. Dan kebanyakan pil ni, kebanyakan setakat ni lah. Itulah yang paling banyak mengganggu. Dan pengalaman sekali ada kalau dia kata, saya ni makan pil. Saya makan pil. Lepas tu esok dah nak pergi Mekah. Jadi cuba berhenti boleh tak? Saran kat dia. Pening buat kalau ustazah. Berhenti, kalau ada masalah tak dengan head, tak ada, cuba berhenti. Dia berhenti. Dia terus tak makan. Lepas tu ini realiti lah yang pengalaman. Lepas tu dia pun berhenti. Dia dah dekat KLIA dia call. Alhamdulillah dah berhenti. Dia dah berhenti dia kata. Dah berhenti. Jadi kalau tak ada masalah, jangan cari masalah lah. Betul. Risau lah kita ni. Yelah, seeloknya sebenarnya kalau nak mengambil pengambilan pil penahan head ni, kena jumpa pakar lah. Kena jumpa doktor betul-betul. Tanya sendiri pakar, boleh ke tidak? Boleh ke tidak ni nak makan ni? Boleh tidak ni? Boleh ke tidak? Jangan main-main tanya kawan kat bilik. Apa tu? Kawan kat bilik kan. Sebijik kan 100,000. Allahuakbar. Aduh, macam-macam. Tapi tak apa. Kira kita nak belajar. Kita belajar benda yang baru. Jadi kalau boleh, memang tidak digalakkan lah untuk memakan pil penahan head. Tapi kalau sekiranya perlu, seeloknya jumpalah pakar sendiri. Okay. Jadi itu kita dah tanya kita dah tanya mengenai pil penahan head. Kita nak tahu jugalah, kalau wanita yang haid sebelum sempat dia nak melakukan tawaf wada', tawaf selamat tinggal, apa yang perlu dilakukan oleh seseorang wanita tu, Ustazah? Tawaf wada'. Dia ada beberapa perkara yang digugurkan tawaf wada'. Di antaranya adalah wanita dalam haid. Jadi dia tak perlu tawaf wada'. Tapi tu sunat kan, tawaf sunat? Tak, tawaf wada'. Tawaf wada' ni tawaf selamat tinggal. Tawaf selamat tinggal. Dah nak balik ke Malaysia ataupun dah nak pergi ke Madinah. Kena tawaf wada'. Sebab syarat tawaf wada' ni ialah kita meninggalkan Mekah lebih daripada 4 hari ataupun kita keluar daripada Mekah lebih daripada 2 marhalah. Kena tawaf wada'. Jadi bila kalau umrah kan biasa pergi Taif kan, kena tawaf wada'. Betul. Jadi masa hari dia dah selesai dah haji ni, dah selesai umrah nak pergi ke Taif. Kalau umrah lah. Pergi. Kalau haji tak pergilah. Jangan pergi pula. Okey. Jadi bila nak keluar tu, dia kena tawaf wada'. Tiba-tiba hari tu, sebelum tawaf wada' dia datang haid. Jadi wanita tadi digugurkan. Ya. Digugurkan. Jadi tak perlu tawaf wada' dan tak kena dam. Juga tak berdosa. Faham. Jadi tak ada masalah lah sebenarnya. Tak ada masalah. Tawaf wada' ni wajib. Bagi saya, orang yang saya saja tak buat, itu kena dam. Itu memanglah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tak perlulah sedih kan. Macam tadi kan kita sebut tadi, tak perlulah sedih dan nangis kat pucuk katil sebab tak boleh nak buat tawaf wada' ni kan. Tadi tawaf yang rukun sajalah yang boleh. Tawaf rukun kena tunggu dulu darah tu kering. Ya. Kalau tawaf rukun, yang kita bincang tadi lah, ada banyak penyelesaian dengan perbincangan tadi sama ada tunggu. Memang kita kena tunggu betul-betul kering lah, betul-betul suci. Betul. Jadi kalau tawaf wada' ni digugurkanlah kepada wanita yang mengalami masalah haid sendiri. Jadi banyak soalan kita dah tanya ni. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita baru dalam 9 ke 10 soalan lah kita tanya tadi. Dah macam-macam lah kita tahu
Kita tahu darah haid, apa perbezaan darah haid, istihadah, apa yang tak boleh kita buat dan apa yang boleh kita buat time dekat tanah suci ni. Jadi saya rasa kita teruskan je lah soalan kita yang dalam beberapa soalan ni. Okay. Saya rasa ini pun ramai yang tertanya-tanya juga. Kalau wanita haid ni boleh buat sa'i ke? Sa'i boleh. Tadi kita dah sebut. Sa'i boleh, melontar jamrah pun boleh. Boleh. Tadi yang kita dah bincang, satu-satu duk kira tadi. Betul. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi itulah, melontar jamrah boleh, sa'i boleh. Jadi tuan-tuan perempuan tak perlu risau. Okey. Jadi kita nak beralih sikit lah topik. Tadi kita dah cerita pasal darah je kan. Okay. Kita dah cerita pasal haid. Kita nak beralih sikit soalan kita ni ke bab pemakaian pula. Okey. Yelah, seperti yang kita tahu sekarang ni berbagai-bagai fashion. Berbagai-bagai fashion. Jadi Ustazah boleh tak kongsikan panduan untuk memilih pakaian ihram yang sesuai dan menutup aurat lah untuk bagi wanita ni untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Okey. Bab pakaian ihram. Sebab kita tahu bila sebut je pakaian ihram, bagi lelaki dia memang fokus dua. Betul. Kan? Wanita ni sebenarnya tak ada yang khusus. Tak ada pattern khas untuk kaum wanita macam mana pakaian ihram dia. Janji menutup aurat. Menutup aurat ni luaslah perbincangan dia. Perbincangan dia kalau menutup aurat ni bermakna tak jarang. Sebab boleh tak orang perempuan nak pakai putih? Pakaian ihram berwarna putih adalah sunat. Tapi bagi kita wanita, tolong cari yang putih tu betul-betul tebal. Betul. Dan tak jarang. Macam mana kita nak tahu? Okey, duduk dekat tengah panas sikit. Kalau duduk kat gelap memang okey je, maintain cantik je. Memang kita rasa tak okey lah. Kalau kedai tu time gelap, bawa kain tu tengok dekat ataupun bawah lampu ke. Bawah lampu. Jadi kita akan nampak lah kan. Kain tu tebal ataupun jarang. Betul. Itu dari segi ketebalan. Kemudian dari segi melekat. Betul. Kadang-kadang orang tu dia dah pakai labuh. Kan? Jubah dia tu warna putih. Macam tu. Tapi bila ni nampak pula ni. Nampak pula kaki. Ya, nampak pula kaki. Kalau kita kata adakah nak, sebab ada juga soalan. Dia kata boleh tak sebaik-baiknya antara jubah orang perempuan dia banyak sikit. Nak pakai jubah ke nak pakai seluar? Jubah seluar. Pakailah, jangan tak berpakaian. Betul. Pakailah. Cuma kita kena ingat bila pakai seluar pun walau kain tu memang sah-sah lah kita nampak kaki kalau tak pakai kat dalam. Betul. Tapi kalau seluar, sebenarnya seluar pun walaupun kata ikut kaki, cuba duduk dekat terang. Kalau warna putih nampak. Betul. Bergantung pada jenis kain. Tudung pun sama. Tudung pula. Sebab termasuk dalam pakaian kan. Betul. Kita ni nak buat ibadat. Ataupun di luar pun, kita pun pakaian wanita ni sama je kalau dekat luar pun. Jangan kita jadi seperti wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Pakai membentuk. Maknanya pakai tudung tapi labuh cantik dah ni. Tapi melekat je. Semua nampak. Ataupun sini jarang. Kan? Ada itu kalau nak bincangkan pakaian kat luar lagi banyak. Dengan belahan sini. Betul. Tapi kalau dalam ihram ni kebanyakannya itulah. Dia pakai labuh. Tapi jarang. Ataupun jenis kain lekra. Ataupun kain apa? Yang melekat. Satin. Wallahualam dah. tak mahir sangat bab-bab kain satin biasa tu. Cuma jenis kain yang melekat. Apa-apa je lah jenis kain yang melekat. Kalau kita pakai tu macam seolah kita nampak. Pun segan sebenarnya. Itu. Orang lain mungkin suka tengok tapi kita segan. Jadi pakaian itu pakaian dari segi inilah ketika dalam ihram. Jadi itulah sebenarnya kita kena prepare lah awal-awal. Yang pertama kita kena ingat handsol kena sediakan. Sebab kita banyak pergerakan. Betul. Berhati-hatilah dengan tu. Kalau nak bincangkan dalam aurat ni panjang. Ya, seperti kita tahu pun aurat pun wanita menutup muka dengan tapak tangan kan. Jadi itulah sebenarnya
tips-tips panduan nak memilih pakaian ihram ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebelum nak menunaikan ibadah haji dan umrah ni, kenalah buat prepare dulu. Kena cari pakaian yang betul-betul orang kata mengikut syariah. Yang labuh, yang tak jarang, yang tak melekat. Yang tak melekat. Melekat tu. Yang melekat tu yang risau tu. Nak fashion boleh tapi kena berpada-pada. Tapi janganlah bling-bling yang nak pergi Mekah. Bawa bling-bling pula. Kalau yang berwarna boleh je masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Bagi wanita lah. Tapi jangan yang menjolok mata lah. Ya, pakaian yang bukan syuhrah. Syuhrah. Yang bukan, tu panjang pula. Yang bukan menarik perhatian. Betul. Tapi biasanya kalau orang pergi haji ni dia tak lepas pada hitam putih je. Betul. Kan? Senang. Hitam putih je. Kalau kita bincang bab aurat ni, kita kena tajuk khusus lah pula. Tak apa, boleh. Itu lain kali lah kita ni bawakan. Okey. Saya rasa kita dah sampai ke soalan terakhir ni, Ustazah. Panjang Ustazah jawab soalan kita. Kita pun dah banyak pengetahuan pada hari ni dan sedar tak sedar dah soalan terakhir dah sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okey, baiklah. Saya rasa ini soalan yang agak famous juga. Ramai yang tertanya dan ramai juga yang macam keliru kan. Dan kita tahu dekat Mekah ramai orang. Ya. Padat. Berjuta-juta orang daripada negara sana sini berkumpul dekat Mekah ni. Jadi macam kita ni wanita lah kan. Kita dah lah kecil. Kita kecil. Tak boleh pula nak rumpuh-rumpuh. Macam mana pula kita nak jaga aurat kita daripada jaga aurat satu. Nak jaga adab pergaulan kita tu dengan lelaki supaya tak bersentuh-sentuhan. Macam mana tu Ustazah? Okey. Yang pertama selalunya kalau kata tak bersentuhan ni buat wuduk lah tu buat wuduk lah. Kita sentuh satu persatu Kalau tak bersentuhan tu, ketika tawaf memang orangnya ialah bukan kita seorang, satu dunia. Betul. Tak mustahil kita akan tersentuh. Bukan nak menyentuh, tersentuh. Sebab kita lah macam kata tadi, kita ni kecil. Kita ni kecil kan. Jadi kalau ikut hukum asal adalah batal wuduk jika bersentuhan di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Itu pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Okay? Mengikut mazhab Syafi'i. Jadi bila tawaf ni, ialah bila kita kan wanita ni, bila kita nak selak, biasalah orang perempuan ni dia suka betul-betul ni kan, tersentuh sini. Jadi tersentuh. Okey, kita ambil pada pendapat yang marjuh. Ya. Dalam marjuh iaitu bila bersentuhan di antara lelaki yang perempuan tanpa berlapik dan tidak ada syahwat. Tidak ada syahwat. Ya. Bila tak ada syahwat, dia macam tersentuh je. Biasa je lah. Tidak membatalkan wuduk. Jadi ini hanya boleh digunakan dalam ibadah haji dan umrah sahaja. Jangan balik je daripada haji dah balik Malaysia, kita kan mau balik haji. Itu tak boleh. Jangan ambil peluang. Jangan ambil peluang. Hanya ketika berada di dalam ibadah haji dan umrah saja. Ingat tu tuan-tuan dan puan. Jadi bila bersentuh tanpa syahwat, katalah kita tengah-tengah tawaf tiba-tiba tersentuh, kita pun tersentuh ke? Macam gitu kan. Kita pun macam tak ni. Jadi tak ada syahwat, tersentuh dah. Maknanya tak ada perasaan. Betul. Itu tak batal. Tak batal. Tapi kalau katalah dia tersentuh, lepas tu dia tengok, ya Allah, lawannya. Contoh. Maknanya dengan syahwat. Bergegar iman sekejap kan. Batal wuduk dia. Batal. Wuduk dia batal. Jangan dia marah orang yang sentuh dia. Wuduk dia batal. Jadi pergilah ambil. Betul. Okey, yang kedua tadi aurat. Okey, aurat ni panjang sebenarnya. Sebab ibadah haji ni kita berada kata ramai kan. Boleh lagi? Tak apa, boleh je, boleh. Okey, yang pertama ketika tawaf. Okey, ketika tawaf kita takut terbuka aurat kita. Jadi cara dia kita kena pakai pakaian yang betul. Contoh dia apa? Pakai handshot. Handshot yang betul-betul lah. Kalau jangan pakai yang handshot bila kita buat gini je dia melorot. Sebab kita banyak pergerakan. Yang eloknya yang sama-sama. Yang pakai ada cincin boleh. Yang orang perempuan kan dia macam-macam je. Cincin sini, cincin sini kan. Tapi janganlah menutup. Kalau dalam ihram. Kalau dah selepas tahallul awal tak ada masalah. Dia pakai. Kalau yang sini boleh.
yang dia pakai sarung sini ataupun sarung sini boleh. Kalau dia buat gitu pun tak nampak kan. Betul. Okey, yang kedua stokin. Stokin. Kena jaga betul-betul lah. Sebab orang salah anggap, dia ingatkan stokin tu menutup kaki tu adalah salah satu daripada syarat tawaf. Bukan. Menutup aurat. Menutup aurat. Menutup aurat syarat sah. Jadi kalau terbuka aurat, batal. Ketika tawaf. Tapi sa'i dia bukan syarat. Cuma bab aurat ni adalah wajib. Betul. Itu kita kena faham. Okey, itu ketika tawaf. Jadi kena jaga betul-betul lah. Dari segi pemakaian kita telekung tadi supaya tak adalah yang berlubang-lubang ke. Kan? Kemudian yang jarang telekung tak nak jarang. Tak nak. Sebab tu saya ni lebih sukalah kalau tawaf pakailah tudung. Sebab kita kena hati-hati ni tawaf ni. Betul. Selalu sini. Kalau kita pakai tudung, dia selalu ke belakang kan. Betul. Jadi kalau kita pakai telekung tu biasa dia cantik duduk. Betul kan? Dia tak bergerak. Okey, tawaf kita dah sentuh, sa'i kita dah sentuh. Ketika berada di Arafah, itu orang ramai. Betul. Arafah, Mina. Muzdalifah sekejap je. Okey, Arafah, Mina. Jadi kita keadaan di Arafah, kita kena tahu tau. Kemah di Arafah, kita berada dalam kemah. Kita berada dalam kemah. Jadi bila kita berada dalam kemah tak ada pintu macam pintu rumah kita tu. Dia kan main selak je. Betul. Main selak je kan. Jadi bila selak, kadang-kadang ada yang nak cari isteri dia main selak je. Yalah dia anggapkan isteri dia, padahal isteri dia seorang je, yang lain isteri orang. Jadi nak selak. Jadi kita kat dalam kemah tu, langkah kita hati-hati berjaga-jaga, kita pakailah tudung. Standby je. Sebab kadang-kadang tak ada orang lelaki buka pun, tapi kawan kita kan keluar masuk. Nak pergi toilet lah, nak keluar, nak kadang-kadang selak kemah tu, ternampak kita. Jadi pakailah telekung, pakailah tudung. Pakailah tudung. Maknanya kalau dibuka pun kita macam relax je lah, sebab kita dah menutup aurat. Yang kedua, perjalanan samalah Arafah Mina sama. Kemudian nak pergi ke toilet. Nak pergi ke toilet, kita tak mustahil kita akan melalui. Itu biasalah tu, memang kemah lelaki, kemah wanita. Memang kita akan melalui. Kemudian nak pergi ke toilet tu kita akan, bukan kita seorang dekat Arafah dengan Mina. Betul. Jutaan manusia kan. Ada yang kecil, ada yang besar. Ini maknanya ada wanita, ada lelaki. Ada wanita, ada lelaki. Jadi semua ada. Jadi bila kita sama wanita memang tak ada masalah. Jangan marah dengan jemaah lelaki pula. Lelaki sana. Tak ada. Itu memang itulah laluan yang sempit tu kita nak lalu. Pakailah stokin. Pakai stokin. Tutuplah aurat dengan sempurna. Kita bukan duduk kat kampung nak pakai. Nak pakai turala je. Pakai dengan sempurna sebab kita akan melalui jalan-jalan tu, kita akan jumpa dengan jemaah-jemaah lelaki. Tutuplah aurat dengan sempurna. Betul. Sebab orang selalu salah faham nak pergi ke toilet tu. Betul. Stokin tak pakai. Sebab dia kata, kita kan dekat Arafah, kita bukan tawaf. Dia bukan masalah Arafah ataupun tawaf ke apa, tapi itu adalah bab aurat. Betul. Bab aurat. Tak kisahlah kat mana-mana pun dekat bab aurat. Kita kena jagalah aurat kita walaupun di mana sahaja sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yalah kita dah tahu macam mana kita nak jaga pergaulan kita lah antara lelaki dan wanita. Kalau tersentuh tak apa. Kalau tersentuh tak perasan tak apa. Tersentuh tak ada syahwat. Tak ada syahwat. Tersentuh tak ada syahwat, dimaafkanlah. Dan juga tersentuh dan tak perasan. Tersentuh tak perasan bukan. Sentuh dengan syahwat, dia dua je perkataan dia. Sentuh tanpa syahwat. Sentuh tanpa syahwat. Ini kes yang tak berlapik. Sentuh tanpa syahwat, sentuh dengan syahwat. Sentuh dengan syahwat. Jadi kalau sentuh tanpa syahwat tu dimaafkan. Kalau sentuh dengan syahwat, kena bayar dam lah. Bukan. Kena bayar dam tak? Pergi ambil wuduk. Kena bayar wuduk. Maaf saya. Pergi ambil wuduk. Okey, kena ambil wuduk. Kemudian ambil wuduk, sambunglah balik tawaf je. Okey, tak ada masalah sebenarnya. Jadi dah terjawablah semua soalan kita. 12 ke 10 soalan dah saya rasa dah. 12 soalan dah. 12 soalan. Jadi alhamdulillah dah terjawab dah sebenarnya kekeliruan kita selama ini, tertanya-tanya boleh ke tidak ni semua kan. Dah terjawab dah.
pada hari ini. Ustazah kita dah jawab dah semua soalan kita. Jadi oleh itu saya nak mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada Ustazah Hajah Sheikh Jah binti Muhammad. Yelah, sudi turun dengan kita, turun padang ni bersama Cahaya Adin. Nak buatkan podcast untuk anda semua ni. Pagi datang dah ke Cahaya Adin ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sekali Ustazah. Jadi Ustazah ada tak kata-kata terakhir ke untuk para penonton kita yang bakal jemaah kita ni? Okey. Maaf. Bukan pesanan terakhir. So pula kata-kata terakhir. Okey. Pada para bakal jemaah. Bakal jemaah yang dah pergi, insya-Allah tambahkan ilmu. Yang bakal jemaah yang nak sama ada untuk haji ataupun umrah, sebelum ke tanah suci carilah ilmu. Belajar betul-betul. Sebab haji dan umrah ni sebenarnya kalau kita betul-betul kita tak faham, kita risaunya apa? Kita balik masih lagi berada dalam ihram. Terutama dengan tawaf lah. Betul. Takut kita masih lagi berada dalam ihram sebab tawaf kita tak sah. Jadi sebenarnya kalau memanglah satu jam setengah ni tak cukup untuk kita bincangkan. Betul. Sebab dia ada bab wanita ni bila kita kata sentuh keputihannya dengan anginnya, dengan rutubul farasnya. Itu memang kita kena belajar betul-betul bab wanita. Dan nak belajar bab haji ni kalau setahun kita pergi belajar untuk 13 siri tak cukup. Ya, sebab dia adalah ilmu praktikal. Selagi kita tak buat, selagi tu kita tak faham. Betul. Kan? Bila kita dah pergi, kita buat, baru kita faham. Betul. Jadi, bila orang kata tu, ilmu ni tak pernah berhenti lah. Tak pernah stop, non-stop. Selagi kita ada dapat peluang untuk menimba ilmu, kita gunakanlah ilmu tu sehabis yang baik. Jadi, terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Okey. Maka berakhirlah sudah podcast kita pada hari ini. Jadi saya mewakili pihak Cahaya Adin ingin mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada para penonton kita yang sanggup pagi-pagi ni buka handphone tengok podcast kita. Tengok TikTok kita kan, FB kita kan. Jadi saya pun nak ucapkan terima kasih kepada yang join, yang share live kita dan juga yang tap live kita, tap like live kita ni. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Jadi saya juga ingin memohon maaf sekiranya ada tersalah daripada perkataan saya sendiri, tersalah tingkah laku saya sendiri. Kita gurau lebih, minta maaf lah Ustazah. Kita gurau-gurau santai, saya minta maaf lah kalau saya terlebih kepada Ustazah. Sama lah ya. Okey, jadi InsyaAllah. Satu lagi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, Cahaya Adin juga ada menawarkan pakej umrah sebanyak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan jika ingin untuk menunaikan ibadah umrah ni, boleh saja daftaran kita dan hubungi kita di nombor yang berada di bio TikTok kita. Kita ada pakej bulan 9 Ustazah. Bulan 9 tu umrah rahmah. Umrah ramah kita ada juga bulan 11 dan bulan 12. Jadi ajaklah ramai-ramai. So kita pergilah dengan Cahaya Adin. Okey. Kita nak habiskanlah podcast kita ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod-episod yang akan datang. Jadi itu saja daripada saya dan Ustazah. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.